Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Selasa 7 hari bulan Oktober 2025, masih bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.48 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video daily report, video penutup malam tadi, saya terus balik ke rumah. Tidur tu dalam pukul 12.40 pagi. Bangun pada pukul 5 berapa tadi, tak ingat dah. 5.40 tak tadi, 5.40 pagi bangun, terus mandi, tunggu subuh, semai subuh. 5.40 bangun, terus bangun mandi, semai 5.40 5.28 bangun tu, tunggu semai mandi, tunggu waktu subuh, semai subuh. Kemudian pukul 6.20 tu terus keluar pergi beli nasi dah jadah. Lepas tu terus pergi ke kedai Fikri, tunggu dia sambil makan nasi tu. Pukul 6.40 tu saya dengan dia pergi ke Kota Baru dah. Di servis highlight di Toyota, di kedai Toyota dah, highlight di Kota Baru tu, bandar Kota Baru. Sebelum masuk bandar Kota Baru tu, di mana dah? Melah ke mana? Kawasan Melah. Lepas tu makan sarapan pula situ. 2 kali kena. Lepas tu dah klik tu singgah mau kat long tu sekejap. Tak dapat pasal malam, di ubi situ pula. Makan pula ubi tengah hari tu. Tengah hari dengan ubi pula. Lepas tu balik tu dia molek lah. Lepas bel lahu dah, semai lahu dah. Sejik dah, siap main lahu dah. Saya terus balik ke rumah ni lah. Saya singgah makan saya pasti baik. Masalah kita singgah dah, salin baju situ. Singgah pula lah lagi. Lepas tu lah klik singgah pula. Salin baju makan saya tu. Lepas tu terus balik ke rumah lah. Relax tu. Balik rumah tu relax tu. Terlelak senggup 2 kali. Pukul 3.30 mandi semai dahulu. Lepas tu pas semai dahulu pukul 3.30 tu duduk senggup lelah jenera sedar pukul 5.40 bangun. Aku pun tu mandi terus maya asar. Pas maya asar dah balik main Facebook, apa relax Facebook. Tahu ajak nak buat video pada pukul 6.30 tadi. Lepas tu balik layar video dalam Facebook ni. Facebook dah ada ajak ni. Tak ni baru lagi. Tak boleh kena mari kot. Kena mari buat kot video ni. Takut dia malas dah lepas pada waktu video lah. Lepas tu dapat perkataan ni terus buat video ni. Okey, saya rasa sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ni. Satu kali lagi. Minggu depan saya start kerja pula dah. Saya dipanggil oleh token lama saya tu dah. Ada tempat baru pula, boleh lokasi, boleh projek baru pula. Pada ayat depan, bermula ayat depan. Okey. Saya sekali itu saja untuk sesi. Bahagian tu tak siapa lagi. Saya tebus dah 5 jam tu bagi budak tu kirim pasal dia tak lewat kan, sepatutnya 2 hari janji. Panjang pula dah. Okey, saya sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.